Bila kita boleh jumpa lagi? Awak nak jumpa saya lagi ke? Kenapa? Tak boleh? Boleh sekarang ni. Ini cerita baru saya. Cik Alia, minta maaf, saya lupa pula. Tolong tengok belakang, saya nak river. Hello? Ya. Gimana? Boleh tak? Belakang. Boleh tak? Boleh. Okey, bye-bye Cik Alia, jumpa lagi ya. Bye-bye. Nanti jangan masuk. Kamu mau pergi mana? Gwen. Hai Bandela, nak motor ke? Tak, nak kapal terbang. Oi, Lea, kau nak bunuh aku ke? Kau semangat. Wanda, kau tak apa kat sini? Aku sampai petang tadi. Masuk rumah guna speki yang kau bagi aku dulu. Kan kau dah kata, sebagai sepupu favourite kau, aku boleh masuk rumah ni bila-bila masuk. Kau tak kisah kan? Kau lari lagi lah ni. Wanda, lagi sebulan, kau akan kahwin. Mana boleh kau main lari-lari lagi macam ni? Aku dah tak suka Harun. Tak suka Harun. Dulu waktu kau gaduh pun kau kata kau tak suka Harun. Lepas tu dia datang hujung, suka balik.
Dia jahat? Apa yang dia dah buat? Ha? Dia diri kau? Dia pukul kau? Dia marah aku? Dia kata aku perempuan gatal? Kenapa dia cakap macam tu? Dia nampak aku cium pipi ex-boyfriend aku. Yang kau pergi cium pipi ex-boyfriend kau tu kenapa? Kita orang kat dalam disco. Jumpa memang lama, peluk-peluk, cium-cium pipi tu, biasa ni. Wanda, tu budaya orang barat. Yang kau pergi ikut budaya orang barat tu siapa suruh? Pastilah dia cemburu. Cemburu? Kau ingat dia cemburu Wanda, kau tu tunang Harun. Tak lama lagi bakal jadi si Harun. Kalau dia cemburu, tanda dia sayang. Tapi tak patut dia marah aku macam tu. Itu aku perempuan gatal. Okey, macam ni. Apa perasaan kau bila kau nampak dia cium pipi perempuan lain? Dia cium pipi perempuan mana? Tak tahu ini, jangan. Tak mau. I tak nak terima suara you. Banyak cantik. You kutuk I. You dah marah I. You ingat senang-senang. I boleh maafkan you. Kita berpisah saja. Cancel majlis perkahwinan kita. Apa? Tak jemputan hantar? Suruh je postman tu kutip balik. Wanda. 1, 2, 3. I dah kata jangan kacau I lagi. I dah meluat dengan suara you. Dah, jangan telefon I lagi. 1, 2, 3. Apa saya tak jawab pula telefon tu? Biarkan. Padan ni muka dia. Dah lah, aku nak pergi kerja. Kau makanlah apa yang dekat dapur tu Apa lagi? Hai Bandola, rajin menyapu. Ya aku yang pasal rumah aku nak menyapu. Kenapa kau ni suka lah? Ya aku sibuk pasal. Pada suatu hari, seorang lelaki tu berjalan di padang pasir bersama anaknya. Tiba-tiba, lalu seorang gembala keldai bersama keldai-keldainya. Dia merapati orang tua dan budak itu, lalu berkata, "Saya sungguh kasihan melihat kamu berdua berjalan di padang pasir. Nah, ambillah seekor keldai saya, buat tunggangan kamu berdua." Mereka merasa sungguh gembira dan mengucapkan terima kasih. Lalu mereka pun menunggang keldai itu dan meneruskan perjalanan. Tiba-tiba, keldai itu berhenti dan menjerit. Macam mana bunyi keldai? Kenapa keldai menjerit? Tahu tak? Tak tahu. Pasal dia tak tahan memikul berat orang tua dan anaknya. Berat sangat. Lalu keldai pun berkata, sakitnya badan aku. Kamu berdua berat sangat. Aku tak larat nak pikul. Mendengar saja keldai punya rintihan, orang tua itu pun turun dan berkata pada anaknya, "Wahai anak, kau seorang sajalah yang naik keldai. Biarlah bapak berjalan kaki." Kenapa bapak dia jalan? Mana boleh jalan? Bapak dia dah Okey. Kita tukar kita lain. Hai. Tunggu sekejap